Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Krisna di video pembelajaran muatan lokal bahasa Banjar buku Mandulang Intan kelas 4 SD yang ada di halaman 38, yaitu maisi titik-titik lawan kata ganal atau halus. Yuk simak terus videonya hingga selesai. Sebelumnya, kita cari tahu terlebih dahulu beberapa nama hewan berikut yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. 1. Cacak yang artinya cicak. 2. Buhaya yang artinya buaya. 3. Kalinci yang artinya kelinci. 4. Barang-barang yang artinya berang-berang. 5. Biri-biri atau dumba yang artinya biri-biri atau domba. 6. Minjangan yang artinya rusa. 7. Warik yang artinya monyet. 8. Urang hutan yang artinya orang utan. 9. Anguy yang artinya bunglon. 10. Bingkarungan yang artinya bengkarungan atau kadal. 11. Lalak yang artinya kodok. 12. Hadupan yang artinya anjing. 13. Hadangan yang artinya kerbau. 14. Pilanduk yang artinya pelanduk atau kancil. 15. Bangkuy. Nah, untuk bangkuy sendiri dalam bahasa Indonesianya itu tidak ada, jadi tetap bangkuy, di mana bangkuy itu adalah sejenis monyet. Hirangan atau lutung kelabu yang juga masih sejenis monyet. Nah, itu tadi ada beberapa nama hewan dalam bahasa Banjar yang penyebutannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Isi titik-titik di bawah ngini lawan kata ganal atau halus. Artinya, isi titik-titik di bawah ini dengan kata besar atau kecil. Perhatikan nomor 1. Cacak lebih titik-titik daripada anguy. Artinya, cicak lebih titik-titik daripada bunglon. Iya, lebih kecil, di mana dalam bahasa Banjar yaitu halus. Jadi cacak lebih halus daripada anguy. Nomor 2, tupai lebih titik-titik daripada bingkarungan. Artinya tupai lebih titik-titik daripada bengkarungan atau kadal. Perhatikan gambar di mana tupai itu lebih besar daripada bengkarungan atau kadal. Jadi, tupai lebih ganal daripada bingkarungan. Nomor 3, buhaya lebih titik-titik daripada biawak. Artinya, buaya lebih titik-titik daripada biawak. Perhatikan kembali gambar. Iya, buaya itu lebih besar daripada biawak, di mana dalam bahasa Banjar besar itu ganal. Jadi buaya lebih ganal daripada biawak. Nomor 4, tikus lebih titik-titik daripada lalak. Artinya tikus lebih titik-titik daripada kodok. Perhatikan kembali gambarnya. Iya, tikus itu lebih besar daripada kodok. Jadi, tikus lebih ganal daripada lalak. Nomor 5, marmut lebih titik-titik daripada kucing. Artinya, marmut lebih titik-titik daripada kucing. Iya, lebih kecil atau dalam bahasa Banjar halus. Jadi marmut lebih halus daripada kucing. Nomor 6,
Kelinci lebih titik-titik daripada hadupan. Artinya, kelinci lebih titik-titik daripada anjing. Iya, betul sekali, lebih kecil atau dalam bahasa Banjar halus. Jadi, kelinci lebih halus daripada hadupan. Nomor 7, barang-barang lebih titik-titik daripada musang. Kalau dilihat dari gambar hampir mirip, tapi yang lebih besar adalah berang-berang. Jadi, barang-barang lebih ganal daripada musang. Nomor 8, biri-biri lebih titik-titik daripada sapi. Artinya, biri-biri lebih titik-titik daripada sapi. Iya, lebih kecil atau halus. Jadi, biri-biri lebih halus daripada sapi. Nomor 9, kambing lebih titik-titik daripada hadangan. Artinya, kambing lebih titik-titik daripada kerbau. Iya, sudah jelas sekali, lebih kecil atau halus. Jadi, kambing lebih halus daripada hadangan. 10, minjangan lebih titik-titik daripada pilanduk. Artinya, rusa lebih titik-titik daripada kancil. Iya, lebih besar atau lebih ganal. Jadi, minjangan lebih ganal daripada pilanduk. 11, warik lebih titik-titik daripada bangkuy. Artinya, monyet lebih titik-titik daripada bangkuy. Iya, lebih halus. Jadi, warik lebih halus daripada bangkuy. Terakhir 12, orang hutan lebih titik-titik daripada hirangan. Artinya, orang hutan lebih titik-titik daripada lutung kelabu. Iya, lebih ganal. Jadi, orang hutan lebih ganal daripada hirangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kata ganal atau halus untuk membandingkan beberapa nama hewan.